Hai, dalam video kali ini saya akan berkongsi dengan anda semua tentang sejarah Proton dari dulu hingga kini. Bagaimana Proton pada mulanya bermula daripada satu impian, kemudian berkembang menjadi satu jenama yang membentuk hidup jutaan rakyat Malaysia. Era 1, 1983 hingga 1985. Sebuah impian negara. Pada tahun 1983, kerajaan Malaysia telah menubuhkan satu perusahaan yang dinamakan Perusahaan Automobil Nasional yang kemudian dikenali sebagai Proton. Sasaran utama Proton ialah untuk menghasilkan kereta nasional pertama, dan pada 9 Julai 1985 sejarah telah tercipta. Ketika ini terciptalah Proton Saga, model pertama kereta nasional yang telah membuka satu lembaran baru di dalam industri otomotif Malaysia. Dari pejabat kerajaan ke keluarga muda ke taksi, Saga telah menjadi nadi rakyat Malaysia pada ketika itu. Era kedua pun bermula pada tahun 1990 hingga tahun 2000, di mana era ini merupakan era perluasan untuk model-model Proton yang terbaru. Kali ini dengan tagline Proton untuk semua. Masuki era tahun 90-an, Proton mula memperluaskan keluarganya. Maka ketika inilah muncul beberapa jenis model-model baru yang menjadi legenda kita pada hari ini. Pada 1993, Proton Wira telah dikeluarkan, dan bermula saat itulah Proton Wira telah menjadi salah satu model paling laris dalam sejarah Malaysia, diikuti dengan model-model seperti Satria, Putra dan juga Perdana. Proton mula menawarkan pelbagai jenis kereta yang melengkapi pelbagai segmen yang ada di negara kita pada ketika itu. Pada ketika ini, Proton bukan lagi menjadi projek nasional, tapi telah bangun menjadi satu identiti yang membanggakan setiap rakyat Malaysia pada ketika itu. Era ketiga Proton. Pada ketika ini, Proton mula berdiri di atas kaki sendiri. Bermula pada tahun 2000, Proton mula memperkenalkan identiti sendiri. Maka di sini terhasilnya kereta Proton Wajah. Kemudian model-model seperti Gentoo, Savvy telah mula diperkenalkan. Di sini Proton mula berani untuk keluar daripada bayangan model kereta Mitsubishi. Pada tahun 2004, Proton telah membuka satu kilang mega di Tanjung Malik. Ini merupakan satu langkah besar ke arah masa depan industri otomotif negara. Era keempat Proton iaitu era kematangan teknologi, bermula pada tahun 2010 sehingga 2016. Ketika ini Proton mula melangkah dengan lebih berani untuk memperkenalkan reka bentuk tersendiri. Mula pada tahun 2010, Proton mula memperkenalkan sistem keselamatan yang lebih canggih terhadap setiap model kereta keluarannya. Model-model terbaru Proton pada ketika itu seperti Previa dan juga Suprema S mula dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan yang moden dan terkini. Pada ketika itu juga, MPV pertama keluaran Proton iaitu Proton Izora mula menjadi pilihan setiap keluarga besar di Malaysia. Di samping itu juga, Proton Iris telah diperkenalkan di dalam kategori hatchback. Era kelima Proton atau lebih dikenali sebagai era Geely, di mana bermula pada tahun 2017 sehingga kini. Inilah bermulanya kelahiran semula Proton. Ketika ini, model-model Proton telah dibuat rombakan secara besar-besaran. Di sini, Proton mula menjalinkan kerjasama dengan syarikat pengeluar kereta terbesar daripada negara China. Sama dengan Geely telah membuka satu fasa baru di dalam Proton. Kereta Proton pada ketika ini mula dilengkapi dengan teknologi-teknologi yang lebih moden, lebih stabil dan juga lebih kompetitif. Kemudian hadir Proton X50 yang telah menjadi
SUV terlaris di dalam kelasnya. Proton X90 pula telah membawa Proton ke segmen hybrid, dan kini Proton S70 telah kembali untuk menguasai segmen sedan moden. Jadi kalau anda perhatikan, Proton pada hari ini bukan lagi seperti Proton yang dahulu. Pada hari ini, Proton telah menjadi satu jenama yang menuju ke arah era global. Dari era Proton Saga 1985 sehingga kini, ini bukan lagi sekadar evolusi kereta. Ini merupakan satu evolusi untuk bangsa, iaitu bangsa Malaysia. Proton dari rakyat Malaysia untuk rakyat Malaysia, dan kini mula mengorak langkah untuk menguasai dunia. Kalau anda nak saya buat video tentang model-model terkini kereta Proton, boleh komen, like dan subscribe di bawah.